Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, anak-anak yang berdoa bagi mereka itu ketiganya lah. Yang ketiganya, ilmu yang diambil manfaat dengan dia ilmu. Yang ini di antara tiga perkara yang masyhur lah, yang ramai orang tahu. Kerana datang dalam hadis yang sahih, bila kita mati dah pun tiga perkara ni dia tak putus. Tapi bukan tiga perkara ni saja, tapi tiga ni yang masyhur. Nampak? Ada banyak lagi benda lain. Dia panggil masyhur indal awam. Yang masyhur, yang ramai orang awam tahu. Yang hak lain tu ulama tahu, orang mendalami dia tahu. Tapi tak apalah, hak ni hak asas. Yang pertama itu Nabi kata, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila telah meninggal dunia seorang anak Adam, maka terputuslah oleh amalnya, melainkan daripada tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang keduanya, ilmu yang memberi manfaat, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiganya, awaladin yad'u lahu. Baik, ini ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dengan ilmu. Maksudnya, bila kita mengajar orang ilmu yang berguna, manfaat ni manfaat bahasa Arab, bahasa Melayu berguna. Berguna. Melayu kadang-kadang dia jadi Melayu manfaat. Jadi Melayu dah. Asal bahasa Arab manfaatun, manfaat. Jadi Melayu manfaat. Tak ada manfaat amu ni. Tak ada guna. Benda yang berguna. Berguna kepada kebaikan lah. Dia bukan berguna kepada umum. Kadang-kadang berguna kepada kejahatan. Tak buruk tu. Yang berguna kepada kebaikan, sama ada kebaikan tu dibangsakan kepada dunia atau akhirat. Kita ajar orang amal boleh pahala, tak putus. Contoh hak akhiratnya, kita ajar orang baca Quran. Dengan sebab kita ajar dia tu, dia boleh sembahyang, boleh baca. Nampak lagi contoh. Maka kita mati, dia sembahyang tu, dia baca dengan sebab kita ajar hari tu boleh pahala kita. Walaupun lepas dia belajar dengan kita tu, dia mendalami lagi dengan guru-guru tajwid hak besar-besar, hak hebat-hebat lagi. Kita hanya ajar sebut je Fatihah. Daripada tak boleh langsung boleh sebut. Maka dengan sebab kita juga, dia boleh sebut Fatihah. Dia semayang 10 tahun, 20 tahun, kita mati dah, boleh. Batu tu ajar orang benda agama. Contoh hak benda dunia ni, kita ajar orang buruk. Ni tak kait dengan akhirat, buruk. Kalau ada orang patah-patah, senang, kita pun ajar je. Dia pun pandai, dia buruk orang. Kita mati dah, Tok Mudin besar, tangga di kapal raya, faham? Mati dah Tok Mudin. Tinggallah anak buah kita. Dengan sebab kita ajar dia buruk orang. Jadi ada anak orang patah, langgar di kereta, kita uruk, boleh tak kepada hak ajar kita. Ada hak main bola, cabut lutut, nak suruh jalan semula, nak pergi kerja boleh senang, kita tolong urut masuk mula lutut. Boleh pahala juga. Bukan hak bangsa akhirat saja, hak bangsa dunia yang membawa kepada kebaikan. Kita ajar orang. Termasuk ilmu fardu kifayah lah. Ilmu fardu kifayah tu urut orang. Masuk orang patah, ilmu fardu kifayah tu. Termasuk dengan ilmu doktor, ilmu pembedahan, ilmu kejuruteraan. Semua tu kalau kita mati, dia amal, boleh pahala kita. Tak butuh. Padahal kita tak semayang, tak boleh dah. Dia semayang lagi dengan sebab Fatihah kita ajar, boleh pahala juga.
Dak dang Fatihah, kita dang bismillah je. Nak esok nak mari sambung semula, alhamdulillah, kita pun mati. Dang ajar bismillah je murid kita. Dia pun selama mana dia baca bismillah, dak putus boleh amal ke kita. Nak, tutup. Jadi banyakkanlah amal-amal seperti ini. Mudah-mudahan bila kita mati, dak putus. Kalau seorang dua nak murid, takut-takut dia mati attack. Murid kita putus niat. Nak. Dah kalau ajam dia jahat, dak putus kau. Kalau ajar orang dia jahat, dak putus juga. Nah, sebab itulah bila ditanya kepada Syekh Atiyah Saqar, apa benda ni orang yang melakukan perkara yang jahat, nah, dilatihkan orang yang berlakon seperti berlakon filem, berlakon drama, dengan sebab kita latih ajar dia tu, dia pun pandai berlakon. Rata-rata berlakon, peluk anak dara orang tu, peluk bini orang ni, dengan sebab berlakon. Maka kita mati dah, sipu. Boleh juga dosa dalam kubur. Free dia panggil. Dapat free. Ataupun maknanya kita ajar orang nyanyi, dia pun nyanyi, nyanyi yang haram lah, bukan nyanyi yang harus. Nyanyi hak haram. Dan sekarang ada ni guru nyanyi. Dipanggil Akademi Fantasia. Dia ada guru dia. Ada ustaz dia. Ada ustazah dia. Hak ni bagian lurah, hak ni bagian tarannum. Hak ni bagian retak tempo, makulat dia. Faham? Nak betul dengan sebutan nyanyi. Jadi tok guru mati dah hak ajar nyanyi. Anak murid ni sampai boleh buat 5-16 album. Laku kan. Tiap-tiap kali anak murid dia buat dosa nyanyi di khalayak ramai, tok guru boleh attack. Dia ke dalam kubur. Nak menengung lah, lapau tang tokat. Sebab tu tengoklah. Kita nak ajar benda apa? Nak ajar benda molek, nak ajar benda jahat. Nak ajar orang cara-cara pecah rumah orang. Mati dah tok guru. Anak buah lah ni ada pecah rumah ngak lah ni atas tu. Boleh ke tok guru? Tok guru senyap dah dalam kubur. Sekali curi, sekali katok dalam kubur. Pasal dia tukang ajar. Lepas tu orang yang tinggal keset nyanyi, keset berlakon hak haram lah. Selama mana orang tayang, dia boleh cek sahang. Walaupun mati dah. 40 tahun dah mati. Dah bintang filem ni. Tapi filem dia main lagi. Dalam TV. Sandiwara dia akan tunjuk lagi. Sekali tunjuk, boleh sahang. Boleh keluar gula dalam kubur. Kalau buat benda jahat. Dah dalam lakondang dia, dia mati 40 tahun dah. Lama joget hari tu. Bila dia joget sama. Joget ni, dancing ni, main puan kelak pelayang, puan kelak malang. Tunjuk dia ni. Dalam filem. Dalam filem tahun 50-an memang kelak malang. Peluk orang tu, peluk orang ni, joget situ, joget sini. Mayat boleh attack sahang. Padahal 40 tahun dah tenang. Orang yang rakam suara dia baca Quran. Dia tinggal, dia mati dah. Orang beli kaset dia, orang dengar. Dia ngaji, CD ke apa, boleh pahala attack. Banyak orang dia suara dalam Quran, dalam kaset kan. Kalau dulu Syekh Basit, Syekh Mahmud, kori-kori terkenal ribuan lagi lah. Dia mati dah. Suara dia ngaji orang pasang. Tiap-tiap kali orang pasang, sama ada pasang saja atau buat tadarus, buat belajar, dia mati boleh attack. Tutup. Lepas tu kalau ada buat kaset-kaset hak nak pakai awak, filem-filem apa semua, munah bakar api lah. Bakar api. Takut jadi kita berlarut tam, kita mati dah. Kalau begitu, hendaklah kita yang sebelum mati ini berikhtiar dan pisah. Pisah ni usaha beri hasil tiga-tiga ini atau salah satunya. Jadi kita hak dak mati lagi ni, kalau boleh biarlah salah satu daripada tiga ni, tak apa dah. Yang pertama, kalau boleh tiga-tiga, iaitu kita buat sedekah jariah sebelum mati. Ada orang nak buat surau, kita beri piti. Ada orang nak beli tanah, nak buka pondok, kita sedekah. Kita tanah banyak, kita beri orang sebidang, buat masjid, buat surau. Hak sedekah. Ada orang susah, kita beri baju, beri pakaian, beri kasut, beri makanan. Mudah-mudahan kekal lama kita dapat. Yang kedua, apa benda ni?
Ilmu yang kita ajar kepada orang, biar ramai sikit kita ajar. Biar ada ajar banyak pun, biar ada habis suti Quran, ajar orang baca Fatihah saja tak apa dah. Biar ramai. Nah, kita mati dia baca boleh cek kita. Yang ketiga, biar ada anak soleh. Anak soleh. Anak soleh ni anak yang beriman dan Islam. Bukan yang rosak akidah. Imam Nawawi kata walau kana fasiqa, walaupun ada buat dosa, tapi dikira anak soleh juga. Dia orang beriman, orang yang Islam. Nah, sebab nak cari orang beriman dan Islam tak ada buat dosa, nak cari di mana? Tak ada orang soleh. Nah, ni mesti ada orang yang mengajarkan dosa dah kita manusia. Tinggal anak lagu tu. Kalau nanam beradik jengkreng susah itu. Nah, nanam beradik ni tak ada rapang. Kita tengok tahu dah. Nak umpamanya dak reti nak buat benda, kalau ada orang mati gelar, anak-anak kita dak reti nak capur, dak anda mayat-mayat anak kita dak anda. Tak kata nak mandi mayat, tak kata nak baca telkin, nak ikut orang tahlil dak anda, ada anak kita 6 beradik. Tak berat ada kalau kita mati bila-bila. Berat menang. Nah, jadi pesanglah biar anak kita mak rempik sekali pun pesang kanak. Suruh dia baca doa semua kalau kita mati. Biarlah dia tak jadi tok imam semayang-mayang pun. Nak biar dia tak jadi orang alim besar pun. Tapi doalah ke ayah. Jangan lupa kalau ayah mati. Pesang itu kanak. Kalau boleh 5 waktu sehari semalam pas semayang. Sebab Nabi katalah kan, awaladin salihin yada'ulah, atau anak yang soleh. Maksud soleh beriman dan Islam, akidahnya sahih, dia berdoa kepada kita. Kalau anak tu lebih kuat beragama, lebih baik kita tinggal. Kalau tak ada anak, nikah dah, doktor kata mandu. Hijau pun memang mandu bandar orang, mandu pula nikah. Tak boleh anak. Tak dekat nak pisah dah berobat. Carilah anak akak. Ada budak-budak mengaji ke, hok nampak duk kuat nak mengaji agama, nampak juru molek. Panggil ayat molek nak buat anak akak. Berilah batu ahli 100 ke sebulan. Kalau kita tak ada anak. Mudah-mudahan ingatlah jasa pok ni. Buat mu anak akak baca doa kalau pok mati. Macam anak kita tau. Dia gitu. Ni dok. Tengok budak-budak tak layan tu. Tengok saja gitu lah. Tengok budak-budak dia nak tiba, nak pergi mengaji agama. Berarti lah kereta Allah 10 yang ambil tak punya air. Dia gitu. Kurang-kurang. Dah kita dah ngaji dah anak kita. Ngaji doktor lah ke. Anak orang lain ngaji pondok. Duduk dalam keadaan susah. Kita senang lenang anak kita. Biar 10 yang. Bila 5 yang ambil tambang. Biar 10 yang beli kitab. Dia gitu cara dia. Kalau tidak ada bekal yang dibawa sendiri, dia kata. Kalau tak ada bekal sendiri dah. Kalau ada bekal sendiri banyak, tak perlu dah orang lain. Tak perlu sedekah jariah dah lah. Tak apa dah lah. Tak ada anak pun. Tak apa dah ajar orang. Banyak sangat amal soleh yang dibuat untuk dia seorang dah. Itu lain kira. Masalahnya kita banyak dah amal soleh. Katakan banyak lah. Banyak pula kat hilang. Takut hilang lagi. Amal kita ni dia boleh hilang. Amal kita ni harta kan. Harta ni macam dalam dunia. Kita jaga, kita sayang pun dah orang nak curi. Ni curi dah orang. Amal kita boleh curi tak? Boleh. Dah kata dah bateri apa semua dah boleh nak kacau. Tu kalau kita dah buat, dah langgar peraturan. Kalau kita langgar peraturan, amal kita orang ambil balik. Umpamanya kita duduk buat zalim ke orang dalam kehidupan kita, habis licin amal puasa kita, zakat kita, haji kita. Buat nyanyi ke orang, duduk fitnah ke orang, duduk menguduh ke orang, siapa susah habis anak beranak orang. Rapah tanah orang, sodok umur orang. Allah tu amalan akan kena ambil, beri kepada orang yang dia buat zalim dalam dunia itu. Kalau banyak pun habis, apatah lagi sedikit. Dan juga tidak hasil mana-mana satu dari 3 itu, maka terjilat-jilatlah dan kena seksalah. Susah kita. Amal sendiri pun tak ada, hak 3 ni pun tak ada juga. Dia kata terjilat-jilat.
Maknanya bohong butir mata akhirat lagi. Tak ada modal. Macam kita kali ni. Kalau kata tak ada kemewahan harta benda dunia, tengok orang senang, tengok saja kan. Nak lalu tengok ke mata sajalah. Modal ni tengok saja kan. Nak beli ada piti. Nak akhirat lebih lagi. Tengok orang lain senang di alam barzah, kita belalak mata-mata. Tak ada amalan. Orang dulu-dulu dia buat telaga. Dia buat telaga, dia gali telaga, orang mandi telaga dia tinggal. Dia mati dah tukang buat telaga. Nak? Dia mati dah. 50-60 tahun dulu tak ada dah dia. Telaga dia ada lagi. Orang mandi, orang berhenti minum air ikut pandang lah. Banyak boleh pahala ke dia. Nah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Nabi SAW pernah bersabda, Sab'un tajri lil 'abdi wa huwa fi qabri. 7 perkara masih berjalan kepada seorang walaupun telah berada di alam barzakh. Yang pertama, man 'allama 'ilman, orang yang ajar orang lain ilmu. Yang kedua, au karya nahran, orang yang gali parit, gali sungai. Buat parit, orang dapat ambil parit dia buat guna untuk minum air binatang dan sebagainya. Au hafara bi'ra, orang yang menggali telaga. Dia mati dah, orang minum air telaga dia boleh pahala. Au gharasa nakhla, orang yang menjirus tanam-tanaman. Au bana masjidah, orang yang membina masjid surau. Au warasa mushafa, atau orang yang meninggalkan Quran. Dia meninggalkan Quran, dia mati dia tinggal Quran. Dia beli Quran 10 tin, dia buh masjid. Dia mati, orang baca Quran hak dia beli, boleh pahala. 1 huruf 1 pahala, 10 huruf 10 pahala dapat. Fatihah 156 huruf, 156 pahala. Suti Quran tamat orang baca, tak tahu berapa juta. Boleh pahala. Kitab-kitab kita tinggal. Ayah nada kitab kat tok guru, beli buku beriman pada hari akhirat, beriman kepada malaikat umpamanya. Kitab musalli ke apa, pok pun mati tinggal kitab. Kitab tu anak pula buat ngaji, umpamanya boleh pahala. Dah kita payah nak tinggal kitab. Tinggal benda lain. Pok mati dah pok, dah tinggal buku benda banyak, buku kereta banyak. Buku motor banyak tinggal. Mak tinggal URTB ada 2 tahun. Anak ambil baca pula, mak kanjar kena katuklah kubur. Pasal apa? Majalah tu haram. Majalah URTB tu haram, majalah yang kena laknat. Majalah mangga, majalah apa benda ni hai. Sebab dalam itu benda yang Nabi laknat, iaitu pembukaan aurat, pendedahan aurat, menunjukkan bentuk tubuh perempuan dengan bermacam-macam gaya. Jadi ada di rumah tu bakar api lah. Mentara kita hidup lagi. Kalau sayang sangat, tamu bakar, buat buku berpisang. Jadi buat buku kau tengok kau ladang. Dia buat buku si lemak. Kawan ni beli si lemak. Buka dah oleh dalam si lemak, makan tak apa lagi, habis si lemak tu bit. Faham tak? Era Pazira. Belalak mata Tok Bilal. Majalah-majalah tu jangan tinggal. Parok kita susah lagi. Kita mati dah, kita tinggal benda tak pakar awal itu, gambar-gambar tak pakar itu, kita susah pula. Hak susah kita cari sendiri, bertamu-tamu dah. Susah hak sabik ni pula. Dan orang-orang lain makan minum di hadapan kita seperti yang jatuh pada tiap-tiap malam Jumaat. Dikembalikan roh-roh kepada kubur masing-masing dan disampaikan sedekah dan amalan orang hidup kepada mereka itu, seperti telah meriwayat oleh setengah ulama akan hikayat-hikayat. Hadis yang meriwayatkan bahawasanya balik roh-roh ke rumah, tengok keadaan anak-anak yang masih hidup. Hadis ini adalah dhaif, bukan hadis sahih. Walau bagaimanapun hadis dhaif, kata Imam Nawawi,
boleh kita riwayatkan untuk targhib wa tarhib, nak menggemorkan orang kepada akhirat atau nak menakutkan orang daripada lupakan akhirat, boleh. Hadis-hadis demikian hanyalah lemah pada sanadnya sahaja, tetapi sah pada maknanya. Kerana Allah Ta'ala tak mustahil boleh kembalikan roh ke rumah masing-masing. Macam yang disebut dalam kitab Daqaiqil Akhbar, hadis itu hadis dhaif, dan sebagainya disebut dalam kitab Kashful Ghummah, hadis yang balik ke rumah ni juga hadis dhaif, walau bagaimanapun bukanlah hadis maudhu'. Boleh kita cerita untuk menggemarkan orang kepada memperbanyakkan amal akhirat. Di roh ni memang naik ke langit. Roh orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan hukum Allah, yakin dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa naik ke langit. Naik ke langit. Dua perkara naik ke langit di pihak kita. Yang pertama roh, yang kedua doa. Kita tak mati lagi, kita berdoa, doa kita dibawa naik ke langit. Kita mati, roh kita dinaikkan ke langit. Melainkan roh orang yang tolak Islam tak naik ke langit. Lepas tu jangan lawan Islam. Lawan ustaz tak apa. Lawan tok guru boleh tahan kira. Lawan Islam yang dibawa oleh ustaz, yang dibawa oleh tok guru. Berat. Dan mana yang mau lawan tok guru? Aku lawan bukan bab hukum, bab buat pagar belakang rumahku. Tu lain. Faham tak? Tu lain. Tu tak libat masalah roh tak naik ke langit tu. Sebab dalam bawa Islam ni kalau menatang pun kita kena ikut. Betul tak? Qadhi besar kata hukuman berzina RM500. Kambing kata 100 rotang. Kat mana nak ikut? Nama dia tak ingat? Nama dia? Abang Yi dia? Abang Abang ni? Nama tak ingat lah. Abang Awang. Nak ikut qadhi, nak ikut kambing? Ikut kambing. Bukan ikut kambing, ikut kebenaran. Faham lagi? Tapi kambing tak cakap. Tak? Maknanya kalau qadhi besar dengan serban besar jok riang, jabuh labuh selerek, di fatwa hukum berzina RM500. Kambing neru fatwa tak bakal gebang pun kambing neru, bakal kopi sudu ke. Faham? 100 rotang. Kita kena ikut kambing, bukan ikut kambing, kena benarkan apa yang dikatakan oleh kambing. Kalau kambing cakap di tangga tu lah baru beriman kita. Apatah lagi kalau ulama' hak kata bercanggah dengan orang jahil. Orang jahil kata 500 ya, ulama' kata 100 hutang. Kita ikut ke orang jahil. Allahu Rabbi, nak lele duan ni kat giroh. Nak hubur duan ni. Nak tolak kebenaran. Tidak kira kebenaran daripada siapa-siapa. Orang yang tolak kebenaran takabburun. Ulama' kata takabur. Takabur besar butir sawi. Nabi kata miskol al-zarrah. So butir sawi ya. Dah masuk surga. Dah masuk dah. Kena ikut kambing bawang. Baru ni siang amal kambing mapuh. Di duyung kena kurung. Pasal dah benda lepas 5 hari 5 malam. Kalau kambing boleh duduk lepak lama belakang tu atas beteng. Dah ada orang nak main sungkat kena kurung. Pasal takut orang putih kejut tengok. Oh, what is that? Kejut tengok kambing ke bawah. Ni kurung kambing. Naknya ke dia. Kambing kata, aku nak tengok ke. Dan banyak juga ulama berlaku mereka itu di atas sampai pahala daripada yang hidup pada yang mati. Jadi masalah ni masalah khilafiyah. Dan tafsil. Bukan semua tak sapa, bukan semuanya sapa. Ada banyak amalan. Doa ijma' ulama sapa. Istighfar ijma' ulama sapa. Yang ada khilaf masalah baca Quran, masalah tahlil.
masalah kita mengaji kubur waktu berlaku khilaf. Tak payah balah lah. Tak usah balah. Kalau doa, nas yang qata'i. Kalau buat haji untuk orang mati dah, nas yang qata'i. Soreh dah siapa. Kalau puasakan mak ayah yang telah mati, hak tu nas. Faham? Masalah baca Quran untuk si mati itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Faham? Ataupun kita semayang hajat pahala semayang kepada si mati, itu berlaku khilaf. Tak usah cara lah, bukan nak cara hak khilaf sini. Ni cara hak masalah kematian. Memang kalau dibah umpamanya mengaji Quran, kemudian dihadiahkan kepada si mati, maka kata jumhur ulama, insya-Allah siapa pahalanya kepada si mati biiznillah, dengan izin daripada Allah tu. Tapi tengok, janganlah kita semata-mata bercadang hak orang kiring jua. Jangan awak cadang hak orang kiring saja. Betul lah jumhur ulama kata, kalau kita mengaji Quran hadiah kepada si mati, kalau kita ikhlas, tidak ambil upah, pandangan jumhur ulama, siapa si mati dengan izin Allah. Tapi jangan awak cadang itu. Aku tak apa, aku tak beramal pun. Aku vitih banyak. Aku suruh orang ngaji kubur aku. Jangan awak cadangan gitu. Takut Tuhan tak terima. Bukan wajib terima. Kalau Tuhan terima bacaan orang hidup untuk kita, alhamdulillah. Dan kalau Tuhan tak terima, 60 kali khotang tak jadi apa. Masa hidupnya bertungkus lumuh, menghalang daripada tertegaknya Islam. Dalam hidupnya dia bermandi peluh, khabak pokok, khabak tiang, jangan winai Islam. Dalam hidupnya daripada muda sampai tua, dia sentiasa memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Tak cakap nak ngaji aku kubur dia. 16 kali khotang ni walik tak jadi apa. Sebab tu kita semua kena kasih ke Allah, kasih kepada Rasulullah, nak ke agama. Dalam nak ke agama, dalam kasih ke Allah, dalam kasih ke Rasulullah, banyak salah silap kita buat. Hak tu hak boleh kita pakat-pakat tolong. Tapi dah hidup dak kasih ke Allah, dak berahi ke agama Allah, nak kemeng lagu mana? Ngaji boleh ngaji. Boleh ngaji. Orang duduk atas kubur pagi petang siang malam tak ada masalah. Tapi dalam hidup tak percaya dengan hukum Quran. Dia kata hukum Quran tak sesuai, tak maju, zalim dan sebagainya. Hukum Allah ni tak patut ikut dah, tak molek dah. Tak cakap nak tunggu kubur. Tak cakap nak tunggu kubur. Jangan main dalam barzah. Tak usah kata roboh masjid, tak usah kata sodok surah, tak usah kata rapah rumah orang, tak usah kata rapah tanah orang, tak usah kata wak punah anak orang. Bak kecil je kena dikain, lepas tu malas nak basuh semayang, Tuhan tak terima, kena azab lah kubur. Bak kecil lah tu, kecil tak kepala orang. Bukan orang tengah mesyuarat, dia naik ke atas rumah, cek bukan itu. Tak, dia kecil sekarang dia je. Dia buat lebih kurang, air kecil basuh lebih kurang, tak tangga, kena dipeha, kena diletup. Semayang tak sah, semayang dalam keadaan haram. Ataupun kena tubik air kecil sikit, biar malah rasuh pakai semayang juga, kena azab dalam kubur. Bukan kibsah. Bukan kibsah, sikit je. Bukan tuduh orang berzina, bukan tuduh orang lewat, usul lembek-lembek dah. Bukan maknanya rombok rapah motosikal orang, kereta orang. Bukan tumpah darah orang. Kicik kicik. Nabi kata dah, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu, atau kama qala, bersih-bersihlah kamu, biar suci daripada air kencing. Nabi kata, kerana kebanyakan daripada kena azab dalam kubur adalah daripada kis air kecil. Kecil? Baru bakti je, menolong dia kataklah kubur. Bakti. Faham? Itu kan? Dah kalau hok bunuh orang, hok rapah harta benda orang, hok ropok sama orang, orang cari lelah-lelah je tukang kobek rumah orang, hok lari. Hak tu tak tahu. Kicing seorang tak terlibat dengan orang, kena azab dalam kubur. Siapa Nabi pun repot lepih pelepah kurma, Nabi pun cocok
supaya mudah-mudahan direngankan. Jadi ringan. Mana kena azab. Nanti baru kicing. Kalau lah demo kirim sampai mujulah. Demo tu. Demo. Faham demo? Bukan demokrasi. Demo ni demo lah. Bahasa tan ni demo. Tahu tak? Mereka itu. Awak semua. Demo. Bukan demonstrasi bukan. Dia kata jangan kita harap bila kita mati gigi orang tolong ngaji. Jangan harap gitu. Jangan pakai awak cadang-cadang gitu. Kalau demo kirim, siapa wujud lah. Kalau orang kita mati orang tolong ngaji, orang mari baca kubur kita, lepas tu siapa kita? Wujud lah kalau gitu. Kalau tidak, kalau tak ada orang nak ngaji, kalau kita upah ada orang pesan dah tapi orang ngaji Tuhan tak terima. Sebab tak wajib siapa kita. Dengan biiznillah, izin daripada Allah. Dan kalau Tuhan tak izin, tak. Maka terjilak-jilaklah hendak kirim surat atau telegram pun tak siapa dah. Dia kata. Bila kita dengar duduk lah kubur tengok mana dak siapa ni, padahal aku suruh dak orang ngaji 10 orang. Tiap-tiap malam ngaji. Sebulan 2 kali kotang, siapa selama berpuluh-puluh tahun selama habis halfi aku. Mana ni tak siapa bersekali mayat dalam kubur lagi. Lepas tu nak tulis surat ke orang tukang ngaji kubur. Nak telegram tu macam telegram. Jangan baca telegram. Telegram lah. Bahasa kita. Nak mesej dah boleh dah. Kita senyap duduk dalam khanda dah. Kalau sangat banyak harta yang ditinggal sekalipun, maka tidaklah bertambah melainkan susah. Tambah susah. Susah di sini dapat dicari, susah di sana buat gemana. Nak buat gemana, gemana tu baca. Ge mim nun alif. Susah di sini dapat dicari. Maknanya kita susah di dalam dunia, kita boleh pisah. Tak ada kerja, cari kerja. Boleh kerja. Tak ada kerja banyak pun, kerja sikit. Tak ada kerja mahal, gaji murah boleh. Tak. Tak ada rumah nak beli mahal, sewa. Sewa pun mahal, numpang motor tua. Numpang nak sewa pun dak rak nantu. Masa minta itu Mercedes mari minta. Dan ni mana ni yang duduk rumah kita nak mai. Padahal dia kena bang. Mercedes dia sewa dia minta anak dara orang. Ni Mercedes 10 riyal sejam. Faham? Boleh sewa. Dah nak pergi minta anak orang takkan 15 jam. 10 riyal sejam. Kali 2 jam baru 20 riyal. Faham? Hak comel sikit 200 hari. 200 ringgit. Mercedes lapu bulat. Sewa minta anak orang. Dan mak tengok Mercedes lapu bulat, Allah. Hak kilah bibir kurang telarah terus kembang gantung. Faham? Orang mari tengok nak minta anak tak ada lagi. Natu hak molek sekali hak palpah on dakar. Faham tak? Hak ni mesti mari minta. Jadi selalu pakata pula ada apa-apa. Pada beli maiden tak 3-10 riyal. Faham? Boleh jang si hadiah. Mesti sewa. Khabar manager bank kontraktor Kuala Lumpur apa semua. Nikah bersekali dah hari mesti. Mula orang pinjam kena curi dah orang kereta. Lepas tu kena tipu kontrak tak boleh projek. Nak tipu buat lari di partner dia macam-macam lah, buat lari piti. Main duduk kampung pihak di rumah, duduk motor tua. 6 bulan dah, barang nasi dapur mu. Tak kata dah, baju panas saja takut. Tak pakai apa tapal bau itu. Pandang muka. Mak tengok macam sedih pun. Dia siasat dulu hak dia sewa ke hak dia sungguh. Ni banyak sangat. Bukan kata tak boleh, tapi kena jangan kita terpedaya. Kita duk rasa hak dia sungguh dah dia sewa. Sungguh ni kalau kita kaya sungguh, kita buat miskin tak ada wisata anak. Tak percaya tu ya. Kita ada kereta Mercedes 4 buah.
Rumah 13 buah Kuala Lumpur. Nah, main projek stadium. Nah, projek stadium 6 juta, 20 juta dak main daki-daki ambang. Lokal-lokal macam JKK dak main itu projek. Projek besar. Nah, tapi kita nak pergi minta anak dara rumah orang, kita pakai kain tekak. Pakai lipat pun lain sebelah. Biru sebelah, kuning sebelah. Lipat. Pakai piyah sikit. Piyah buruk-buruk, pakai neles gitu. Pergi minta anak dara orang. Nah, baju cari hak buruk-buruk sikit, hak bandar. Nah, kata kerja dia kerja gitu. Apa kalau musim cedung. Nah, kalau pak dia tanya, mak dia tanya tak. Musim-musim ni antara kadang-kadang beruk sikit beruk kita naiknya. Gitu. Mak dia kata ginilah. Tak apa, tak sama mari balik dulu lah, kita kabarlah semula. Kita kabarlah jadi tak jadi. Nak kata tak jadi siang sangat. Faham? Tak boleh kira, takutnya lepas beruk ada bomong. Faham tak? Jadi pergi balik dulu lah awang dah. Terus betul orang tengok nyupak sekarang bahasa tak reti bahasa. Tak ada minat tu aku naiknya. Faham? Tak, abang tak terima. Tak cara buat. Biar kaya pun. Dah mari dalam keadaan susah. Ni kena tipu habis. Nyamah belaka. Nah, sandiwara belaka. Jadi kalau susah di dunia boleh pisah, boleh beki. Kena buang kerja. Kena buang kerja. Bukan kena buang kepala. Kalau buang kepala mati kat kita. Nak buang nyawa, buang kerja lah. Kerja kapong. Musim-musim yang main patah, dia duduk kerja kat rumah tu. Tak ada masalah. Jadi atu 30 jam malamang. Tak ada fikir sangat nak makan welfare. Dah naik kereta ada dah, kereta tak ada, bersikap minta meja kiki. Awak tu. Nah, ada mari slow ini. Nah, banyak. Dak susah ni. Susah di sini. Buat gemana? Nak buat gua ni. Kalau dalam alam barzakh dah mati dah susah, nak buat gua ni. Nah, susah dalam kubur nak buat gua ni. Anak ramai tak jadi kawan. Harta bertambung-tambung pun tak jadi apa. Maka dari sini mana-mana saudaraku yang pandai berfikir dengan fikiran yang baik, hendaklah merenung-renung fikiran. Gunalah fikiran. Nak beri kita akal. Maka berasalah serta menyerta menyising tangan baju berhadap kepada berbekal bagi barzakh dan akhirat. Kita kena fikir kehidupan kita dalam dunia ni, memang kita fikir sama dah. Cara nak cari makan, cara nak bayar api, cara nak lepas sewa rumah, cara nak isi minyak kereta esok lusa, cara nak boleh buat tu fikir sama dah. Nak fikir hak akhirat tak. Bukan kata suruh lupa dunia dah. Kita dah susah dunia, kita duduk dalam dunia dah. Susah apa? Hak dalam dunia dah. Maka kita fikir hak alam di hadapan sana, iaitu alam akhirat. Perjalanannya sangat jauh. Hak pergi tak balik seorang. Nak tok nyuk kita, tok nyang kita, pok kita, tok pi kita, tok dara, mak dara, tok pi dara, tak balik seorang. Gi senyap belaka. Nak kaya-kaya lagu mana pun tinggal rumah, ada kereta tinggal kereta, ada bini tinggal bini. Itu pengajaran. Aku ni di juga. Cuma lambat atau bangak je. Tak dulu kediang. Kan Nabi suruh katakan kalau kita pergi kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera hei penduduk kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Aku ni insyaallah dengan kamu akan bertemu juga satu hari nanti. Makna mu masuk dulu, aku turut ke belakang lagi. Nah. Jadi biarlah perjalanan kita tidak sebagaimana perjalanan yang lepas-lepas, iaitu perjalanan kosong daripada bekalan amal. Rugi saja. Nah. Biar ada hadir tek masjid surah. Hak cari makan sama-sama dah tu. Nah. Pagi petang dah tu. Nah. Nak makan benda lagi kita. Nah. Benda dia tak makan lagi. Hak dalam hidup ni benda kita makan. Ketang makan lagi ketang. Makan dah. Ketang tak je makan. Tak je makan ketang. Oh. Nah, bawang makan lagi. Udang?
ikan, daging, ayam, makan belaka. Kuih tiaw, makan tak? Makan tak? Nasi kapis sambal, apang, makan lagi. Apa kuah, apanya? Apa kuah? Boleh dah, bang-bang itu. Mana makan belaka dah. Kita nak cari akhirat pula. Ada belaka dah kita. Tengok belaka dah. Orang nyanyi tengok dah. Orang nyanyi dengar dah. Orang berlakon pun tengok dah. Orang main sokang pun tengok dah. Orang main mengapi pun lenggok dah. Ada belaka dah. Rumah ada bini, ada anak, ada tok, ada cucu, ada menantu, ada basikal, ada kereta, ada lori, ada bas, ada sewong, ada. Ada benda je lah. Akhirat pula. Cari harta. Nak? Sikit sebanyak. Iaitu biarlah kita berserta menyerta sising tangan baju. Sisi lengan. Bukan sisi lengan nak bahang orang. Sisi lengan ni maknanya kita start selalu dah buat kerja akhirat. Ini majah cakap bukan hakiki. Kalau hakiki kena sisi sungguh. Tak, maknanya segeralah. Nah, itu cari ikhtiar kehidupan yang berpanjangan. Ikhtiar akhirat dipanggil cari bekal. Pasal pak suku, anak suku, bini suku, laki suku, tok suku, cucu suku. Akhirat ni suku-suku. Dunia ni dia beramai-ramai. Sekali pagi ada nikah kahwin, habis mari. Tak, dikupur ramai-ramai. Tok mari, pak dara mari, hak duduk Sungai Besi mari, Bukit Besi petang lagi. Hak duduk Luyang Burung mari, hak Pulau Kambing mari, Pulau Sengga mari. Nah, tapi kalau dalam kubur, ramai anak-anak pun seorang situ lah. Nak kubur Perdana Menteri ke, kubur agung ke, kubur presiden ke, seorang itu kan. Nah, kan masa orang baca talqin dia kata kepada mayat kan, kalau hak jenis pak baca talqin. Nah, dia kata ya Idris, wahai Idris, nampak? Wa'lam annal mauta haqqa. Ketahui dan yakin sesungguhnya mati itu benar sekarang ni. Nah, mu kena yakin. Mayat ni mah yakin. Wa anna dukhulal qabri haqq. Dan sesungguhnya masuk di dalam kubur seorang diri itu memang benar. Benar. Kita tahu alam barzakh, tapi dengan ilmu. Yakin kita dengan ilmu. Bila kita mati, kita ditinggalkan dalam gelap kubur, tengok dengan malaikat rumah muka wanakir, dengan bermacam-macam ular kala kegelapan kubur, maka dipanggil ainul yakin ini. Nah, tengok sendiri. Dan kalau kita rasa hakul yakin sebenarlah. Waktu kita gunakan ilmu yang kita ada untuk kita sampai kepada darjat ainul yakin. Seolah-olah kita telah sampai ke alam barzakh. InsyaAllah ta'ala, kerana tak sudah kali-kali dengan tidaknya. Tidak mana? Tidak berbekal. Hidup dah tak bekal akhirat, tak sudah. Dan memang kita tak sudah sini. Kalau berlomba pun berhenti tengah jalan, tak jadi. Sudah nu. Orang berlomba lari, berhenti tengah jalan. Tak cik gitu. Nu kat tali tu, jauh lagi. Nah, masa orang lomba kat desa kan, patah, dia pun tembak, pong. Masa pong tu habis, depan belaka. Boleh pasti nak duduk depan. Dia ambil gambar kamera. Dah masa tu kira nombor 1. Dah. Karang kat tali karang. 3 jam lagi. 20 batu. Barulah. Pusing sampai ke kampung laut, balik semula tak kena. Sampai batu buruk, barulah. Nah, dikira pemenang. Dah kalau dapat tengah jalan, balik rumah dah. Tu bukan pemenang tu. Berhenti tengah jalan, tak menang. Mana kita tak sudah dengan kehidupan dunia. Ada 2 lagi stage. Iaitu stage barzakh dan yaumal kiamah atau alam mahsyar. Nak suruh orang lain sambung pula, tak boleh. Dia bukan berganti-ganti 800 meter. Kita seorang kena habis daripada awal sampai kaki. Nak perjalanan berlari atau jalan, tetap kena pergi. Daripada alam arwah ke alam rahim, tubik ke alam dunia, berlari pula ke alam barzakh, bangun di padang mahsyar untuk menuju destinasi yang terakhir, surga atau neraka. Dengan tidak tak boleh. Tak ada bekal tak boleh. Mesti ada bekal. Sebagaimana tak boleh tak ada bekal dunia, kena ada bekal. Susah kita kalau tak ada rumah. Numpang rumah orang susah. Tak. Tak usah kata duduk 2 tahun rumah orang. 3 malam ni lain macam dah tuan rumah. Kan bukan orang lain, adik-beradik sendiri ni balik. Adik-beradik sendiri.
Kita pergi nepang rumah adik kita, dah kita susah nak pergi Kuala Lumpur, nak hantar anak kita masuk sekolah jururawat, tak ada tempat nak tuju rumah adik dah adik dinu jadi doktor laki bini tumpang rumah adik, waktu turun barang nak 5-6 beranak, akak ngebek-bek masuk dalam bilik, dengar adik kita bini dia bleber. Bini dia kata, adik ipar kita kata ke adik kita, wak hari belakang ngetuk mu ngepok darah mu, mari tidur sini. Tak? Kita dengar memang kita akak mula bik bola kereta tembok lagi. Pada hadap malam ni, wak hari belakang kata ngayang itik mari duduk sini. Ada jenis gitu? Ada. Dah laki dia kata mana laki dia? Allah jangan gitu ya, jangan gitu. Jangan gitu kita semua lagi habis. Dia kalau bini kata gitu, serkuk lagu ni. Ada sayang lagi tu, serkuk lagu ni rendang lah meseng. Apa benda tak reti bahasa ni. Adik-beradik aku ni wajib hormat anak beranak suami. Jangan cakap lebih kurang, walaupun kita benci lagu mana pun, walaupun kita tak kenal, jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Kita tak kenal, kita simpan dalam hati. Dia wajib bila kita kahwin dengan seorang suami, perempuan dia kena hormat habis keturunan suami dia. Tak kira kat mana-mana, pok darah dia ke, pok kaki pe kuda ke apa, kena hormat. Hormat mana, jangan cakap lebih kurang, jangan nak pandai lebih kurang anak beranak suami, tak boleh. Lagi pula tak berapa hari mesti meninggal dunia, tak berapa hari lagi. Tak berapa hari lagi. Apa hari hidup? Angga-angga. Tak tahu. Dia lah. Dalam 50 tahun kita. Dah. Sayang tak isteri? Isteri sayang? Tak sayang? Guana gini. Apa dia bagi tak? Ada bagi? Mu balah sekarang. Tak sayang bini guana. Sayang lah bini isteri kita kan. Kita sayang lebih sekali Allah dengan Rasul. Lepas tu sayang isteri, sayang anak. Dia kena sayang, kata benda kena sayang. Tak boleh tak sayang. Tak. Cuma yang paling atas, sayang Allah, sayang Rasul. Dia gitu. Sayang tak? Sayang tak? Sayang tak? Sayang. Malu dia. Sayang. Ikhlas tu. Jangan malu. Ikhlas. Dia baru sayang. Sayang isteri. Kena sayang. Takdir kata marilah satu hari, Assalamualaikum Cik Awang. Abang Awang pun tubik. Waalaikumsalam. Apa ya ni? Kita budak pergi tengok. Saya Israel alaihissalam mari nak ambil nyawa. Debar. Debar tak? Tak debar. Buat bak. Malah aku nak tanya. Kata ada debar. Jadi tak reti tak mau dia jawab. Kata debar hati. Ada pula tak debar. Bisa benar. Malam dia kabar kaku orang. Tengok terapik pun naik kuningnya hidung-hidung. Tak kata Israel. Dah debar-debar tak. Nak ambil nyawa ni mari. Cuma oleh kerana abang awang ni orang ikhlas no, Tuhan beri pilih. Nak ambil nyawa abang awang ke ambil nyawa orang rumah isteri. Abang awang nak jawab ke ni? Ikhlas. Ambil siapa dulu? Jawab kan? Isteri dulu. Dengarlah dengan puang. Dia kata dia sayang bini dia tadi. Tapi bila nak ambil nyawa, suruh ambil nyawa bini dia dulu. Bertuah punya laki. Aduh. Tak boleh percaya kau. Orang lain pun gitu belaka. Kalau mari tanya suruh ambil bini. Tak boleh percaya belaka ni. Berat danang. Kalau boleh percaya pun lebih kurang kita seorang ikut. Dan kelebihannya bagi mendapat kepada yang lainnya, wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan.
Soalan pertama, nak masuk tandas sunat tutup kepala. Orang yang pakai topi sudu atau cap dikira dapat pahala sunat tutup kepala atau tidak? Jawabnya, ya. Kalau kita masuk tandas sunat, kita tutup kepala. Bukan wajib, sunat tutup kepala. Dia kata kalau tutup dengan topi sudu atau pakai cap. Cap tu lah hak main baseball. Dikira dapat pahala sunat tutup kepala atau tidak? Jawabnya ya, dapat juga. Kerana bukan mesti jenis tutupan itu, tapi perbuatan yang dikira. Perbuatan tutup. Tak usah kata tutup dengan kek. Kita tutup dengan cetong boleh. Tak ada arah nak tutup, ambil gayung ada takar tu, buh tak gini. Ada apa-apa tutup juga. Orang dulu-dulu dia repih ni, daun keladi, daun petik. Dia nak masuk tandas, dua-dua. Dia buat tak peluk. Tak. Kita guana pula ayah haji ni. Main daun petik pula. Tak. Rupanya nak masuk tandas. Tak ada masalah. Gantung bubuh kat tandas se, bubuh paku se, bubuh topi se. Tak. Dulu duduk buat lawa sangat topi ni tersembah. Tak. Dia ni bagi yang pakai awak berok dah lah. Tak ada masalah topi sudu. Yang kedua, apa hukum makan dan minum sambil berdiri? Makruh. Menggunakan tangan kiri makruh. Di dalam tandas asyadul karohah, lebih-lebih lagi makruh. Tak. Kerana perbuatan yang ditunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW makan dan minum sambil duduk. Melainkan pada satu peristiwa Nabi minum air zam-zam sambil berdiri, kerana air zam-zam itu duduk dalam guriba bekas yang tergantung pada dinding rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi nak akak waktu turun nak duduk satu hal. Guriba ni kulit binatang besar, gantung itu minum sambil diri gitu lah. Tak. Tu. Hak lain minum dan makan duduk. Kita belajar jalan tak. Belajar jalan beli kacang se, belajar jalan. Makan kacang rebus. Tak. Jalan bandar, makan belajar jalan. Lambung lah tu. Uya ayang kali. So imam. Yang kedua, menggunakan tangan kiri makruh. Seorang budak datang mari makan dengan Nabi, tangan kiri, Nabi kata, ya gulam, kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Makan di dalam tandas lebih-lebih lagi bersangatan, kerana la yaliku bihi, tak layak langsung dengan makan minum dalam tandas. Nah, dua pekerjaan tak boleh se. Tandas ni tempat keluar, bukan tempat masuk. Ni keluar masuk, atas masuk, bawah keluar. Tak juga orang ni. Tengah keting minum air, tapping. Dia keting. Tak. Dah berok lama sangat, biasa dah ni. Kalau sakit perut ini memang lama duduk dalam jambau. Tubik sikit-sikit najis. Wah asuk cendor. Dah juga arah belaka. Adakah dapat pahala kerja sebagai guru sekolah kerajaan? Ini kerana si guru tersebut sudah mendapat gaji. Kadang-kadang bukannya ikhlas sangat pun niat mereka. Hanya sekadar nak makan gaji je. Ataupun terpaksa jadi guru sebab tak ada kerja lain. Baik. Orang yang niatnya benar dapat pahala. Walaupun pekerjaan itu berbau dunia. Tapi benar dan pekerjaan itu tidak haram, boleh pahala. Walaupun ada gaji. Sebab gaji ni bukan guru saja boleh ambil gaji. Ustaz boleh, ulama boleh, mufti boleh, para imam boleh. Ini pandangan jumhur ulama mengharuskan makan gaji pada kerja-kerja yang berkait dengan agama. Ni cikgu je, lebih-lebih lagi boleh makan gaji. Tak? Tapi betulkan niat lah, jangan niat lain. Niat nak menyampaikan ilmu kepada anak watang. Itu boleh pahala. Biarlah pada asalnya memang kita tak ada kerja, tak ada arah, minta cikgu boleh. Sekarang kita perbetulkan niat. Mudah-mudahan gaji yang kita dapat menjadi ibadah. Bercampur gaul laki perempuan tempat pesta atau hiburan adalah haram. Macam mana pula tempat ceramah? Kerana saya dapati memang ada berlaku pencampuran. Pencampuran yang disengajakan tempat ceramah tak boleh juga. Tapi kalau kerana bolok muak kali muntah keni, orang tidaklah puang lek ni, laki lek nu. Tak, jenis orang tua, jenis orang tak pandai baca, jenis orang jadi nak tengok. Pakai langgar-langgar jadi bolok muak gitu. Itu dah haram. Cuma itu kelemahan daripada orang individu masing-masing. Nak kata majlis tu haram tak boleh. Majlis tu haram tak boleh. Majlis yang haram ni dia memang dia untuk campur laki puang. Majlis tu haram. Majlis yang tak haram ni dibuat pisah dah, tapi orang ni tak reti. Hak puang hidup kat laki duduk kat puang, tulis dah.
Muslimat lek ni, muslimi lek ni. Ada orang tak erti baca. Nah, apakah pula hukumnya aktiviti perkemahan pengakap yang diadakan di sekolah? Ada kalanya campur gaul antara laki-laki dan perempuan. Dia kena pisah, asalnya kena pisah. Bila kita yang jadi penganjur, kita bertanggungjawab. Bila kita tak pisah, jadi campur dok laki puan pengakap ni. Tapi kalau kita pisah dah, kemah puan belah ni, kemah laki belah ni, mana lagi masuklah kemah puan. Faham? Dengan sebab dengan kita tak tahu, kita tak tanggungjawab lah tu, kerana kita pesan dah. Dah, itu silap, mana peserta lah pula. Tengok keadaan. Apa hukumnya kita melintas di hadapan orang yang sedang menunaikan solat? Di masjid ini saya sering melihatnya. Tolong jelaskan. Kita payah agar jawab ringkas-ringkas. Maknanya kalau kita tak dapat tidur, terpaksa kena lintas depan orang semayang, seperti orang semayang depan itu, maka hukumnya tak mengapa. Tapi kalau kita boleh lalu kot lain, jangan lintas kot depan orang semayang. Lalu nak pergi mana tu, kita lintas nak mengerjakan semayang. Kalau nak keluar daripada tempat semayang, tak boleh lintas. Kalau tak ada jalan, kena tunggu. Habis dah semayang, nak lintas tak boleh. Bukan nak semayang, nak balik masuk dalam kereta. Ada orang kiri kanan, tak boleh lintas. Apa jadi pun tak boleh lintas. Hukumnya haram. Tapi nak masuk semayang, orang lagi duduk depan pintu pula dah. Depan ada lagi kosong. Lepas tu lintas ke depan orang, nak penuhkan sah. Itu tak salah. Dan syarat kata haram lintas ni orang yang tak pakai sejadah ataupun tak ada garisan, atau tak semayang ada dinding atau tiang. Dia semayang kat tanah lapang saja, kita lintas tak haram. Tapi kalau pakai sejadah, kita lintas kat atas sejadah haram. Lepas tu kalau kita habis dah saf yang pertama, saf yang kedua bangun tambah rakaat kerana masbuk. Biasa orang pergi lintas kat depan, saf belakang. Jangan kita nak tubik lintas kat depan orang wirid. Orang wirid tu kita lintas kat depan. Bila tubik. Kenapa kau lintas kat dalam, kat belakang, kat orang tengah tambah rakaat? Tak boleh kerana Nabi kata sesungguhnya kalau kita berhenti tak lintas di depan orang semayang selama 40 tahun pun kita sanggup daripada beratnya menanggung dosa lintas ke depan orang semayang. Dan orang yang kena lintas ni dia sunat menahan tangan buat gitu. Kita semayang orang nak lintas buat gitu tangan. Nabi kata tahan tangan. Bila dia nak lintas juga, tahan dah, nak juga, maka tolak pada tengkok. Tolak kat kok, pegang kok, piung buat gitu. Guli bating. Nampak? Tapi tengok orang lah. Kerana kita dalam bab kisos, masa kita tolak, bukan bab semayang, bab kisos. Bila kita tolak orang lintas depan semayang, patah kok, patah kaki, tak haji kaki. Pasal Nabi petah. Tapi kalau patah kita tolak orang, nak berebut beli buku, kita tolak orang, patah kaki kena kaki. Kena bayar video. Dia, faham? Tapi kalau orang lintas depan kita semayang, kita tolak. Tolak patah skop, patah pinggang, patah siku. Dengan sebab kita tolak, tak kena kaki. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Nabi suruh tolak kan? Tak. Sebab apa dia suruh tolak? Fa'innahu syaitan. Kerana dia dah sekat dah nak lalu juga, dia adalah syaitan. Tapi kita nak tolak, jangan hak besar dia kita. Biar cek pada kita. So dia kita balik tunggu belakang tu. Kita terang lapuk we syuting. Datang ni tolak aku ni. Kena tengok kot lah. Bakal tok tua kita jangan tolak. Serta-merta putus tunang. Jadi kita tolak. Faham? Sebab tu khatib baca khutbah kita dilarang berkata mana pula kalau kita menggunakan bahasa syarat seperti meletakkan jari di mulut kita supaya mereka yang berkata-kata tersebut diam. Tolong jelaskan. Al-Imam Nawawi panjang lebar sebut masalah ini dalam kitab Syarah Muslim. Maka hukumnya harus. Tapi jangan sampai berulang-ulang kali. Dah tengok bising sangat, buat gini. Tak? Buat gini. Sekali dua lah. Maknanya kalau kata diam, lara pula. Dibenarkan buat gini. Yang syaratnya. Gini bunyi ke? Cakap lagi. Gini. Gitu. Tapi jangan banyak kali lah. Gini pun cakap kau tak layak. Susah dengan kita-kita lagi. Nak dengar khutbah hanyut habis. Yang ketiga, saya telah menziarahi seorang perempuan yang sudah lanjut usianya. Suatu hendak balik, perempuan tersebut telah menghulurkan tangan untuk mohon maaf dengan saya. Apakah boleh saya bersalaman dengan beliau atau bagaimana? Tolong jelaskan. Baik. Orang perempuan yang sudah lanjut usia, tak tahu lanjut macam mana. Tak, mana kalau kita umur 15 tahun, perempuan umur 50 lanjut juga. Tak, perempuan ni biasa 45 lanjut. Dia suka.
Mutak lain ni. Abang-abang ni power sungguh. Omong lanjut. Jadi bila puan yang batal ismayang kita ada tangan boleh bersalaman. Ya, jawabnya boleh bersalaman kalau kita ni alhamdulillah mahram dia. Boleh salam. Tak macam tok jaga kita boleh. Dan kalau bukan tok jaga bukan mahram kita perempuan ajnabi boleh juga bersalam. Walaupun muda boleh dengan pakai sarung tangan. Berlapik. Tak ada masalah. Dan dia orang tua nak salam ngak, kita pun lapik kait wala. Tak boleh salam sebenarnya, tak boleh salam. Dia laki-laki perempuan yang bukan mahram dia bukan salam. Dia cukup dengan beri salam, assalamualaikum. Tak, kerana Nabi tunjuk dah contoh masa bai'ah, peristiwa yang sangat penting dengan lelaki sahabat salam, dengan sahabiah perempuan Nabi tak salam. Cukup dengan perkataan. Nak ajar kita umat tak salam dengan orang puan, biar tua sekalipun. Tak. Sebab tu bagus orang puan dia kerja pakai sarung tangan, dia kerja pam minyak pakai sarung tangan, takut nak Allah pitih setuh orang lelaki. Bagus dia. Nak kerja di kedai-kedai setengahnya lah, hak warak dia pakai sarung tangan. Tak, takut setuh. Apakah hukum seorang makmum yang baca solat secara kuat hingga mengganggu makmum dan imam? Berlaku khilaf di kalangan ulama yang baca kuat sehingga terganggu imam. Kata setengah ulama haram, pendapat yang kedua makruh. Soalan seterusnya. Apa beza Islam hadari dengan Islam yang Nabi Muhammad SAW ajar? Beza jauh sangat lah. Islam Nabi Muhammad SAW mengharamkan arak dan judi. Sekarang boleh arak dan judi, beri lesen mana. Islam yang Nabi Muhammad bawa haram. Maknanya konsert-konsert liar, campur biatang tina berjoget atas-atas. Islam hadari boleh. Banyak sangat beza. Tak. Islam Nabi Muhammad SAW bawa enak menjenayahnya, iaitu hukum hudud dalam Quran. Ni enak yang ditulis oleh manusia banyak sangat. Situ beza. Yang kedua, kalau masjid dulu dirobohkan macam pula amal jariah orang-orang tua dahulu. Sebab itulah jangan kita roboh berhenti orang. Amal dia itu kata pendapat yang paling ramai di kalangan ulama khusus setakat roboh tu. Sebab tu jangan roboh orang. Tapi niatnya yang benar itu berkekalan sampai kepada kiamat. Dia ada dua pahala bila kita buat masjid. Pahala diri bangunan masjid tu orang guna. Pahala niat kita tu buat masjid tu. Maka pahala kita niat buat masjid tu dia berkekalan, ada mau molek tu. Jadi hak diri masjid orang tak guna dah, roboh dah, putus hak tu. Tapi hak kita buat masjid tu, rosak kita buat masjid tu tak putus. Hak tu sajalah hak ada. Sebab tu haram kita pergi potong amal jariah orang. Kalau kita tahu tanah ni surat ni untuk nenek kita itu wakaf muluk, sekarang kita buat wakaf rasmi. Jangan kita pergi jual, maksudnya putus wakaf untuk nenek kita. Wakaf ni kita pergi jual haram dah. Tapi dah tak ada surat, kita tahu cerita dia memang dia wakaf, kita pergi jual, dosa lah kita. Dikerak jariah orang. Umat Islam ini berada dalam kegelapan. Adakah kerana makanan yang meragukan halal haramnya? Dia kata umat Islam sekarang berada dalam kegelapan. Memang ramai-ramainya dipanggil gelap. Tapi gelap dia lagu ni, gelap dalam terang. Gelap dalam terang. Rumah terang, tapi dia tu gelap. Gelap gambar orang ni. Orang dulu rumah gelap, orang terang. Orang dulu kan pelita ayam, baca Quran 6 juzuk semalaman. Maknanya dia terang, rumah gelap. Kita rumah terang, orang gelap gugu. Pasal apa gelap? Kerana makan makanan yang halal haramnya meragukan. Ini sebahagian daripada kemungkinan sebab ni. Kerana makan haram ni kalau kita sengaja pun gelap hati, tak sengaja makan pun gelap hati juga. Banyak benda yang menggelapkan hati. Tak, dengan menengok kemungkaran, dengan mendengar kemungkaran, dengan bercakap perkara dosa. Tak, sebenarnya Nabi sebut jelas tiap-tiap kali anak Adam buat satu dosa, satu titik hitam kat di hati. 10 dosa 10 titik. 20 tahun dah buat dosa, bayangkanlah gelak tak gelak hati. Jadi kita bersihkan semula dengan sabun zikir. Yang keempat, apa hukumnya orang Islam yang menyokong pemimpin Hindu Hindra? Ini dah dijawab dah, tidak boleh jawab dia ni. Apa pandangan tak golongan kita kurang minat hantar anak-anak ke sekolah agama yang kita buka? Dua sebab. Yang pertama, kerana tidak tahu kelebihan sekolah agama, tak tahu kelebihan dia. Yang kedua, maknanya tidak yakin dengan ilmu agama, ataupun maknanya kurikulum agama tak yakin, dengan sebab pendedahan ataupun environment kesekitarannya terlalu banyak mengejar keduniaan.
Nah, adik-beradik, pak dara, anak dara, sahabat andai, rakam pejabat, semua bercakap akademik, tinggi akademik, maka minda kita jadi tutup terus dengan pelajaran agama. Hingga sekolah agama pun tak minat nak tahu. Sekolah tu bukan orang lain, ketuk diri, tok guru sendiri kita yang tukar rasmi pun kita tak tahu juga. Dan ni pergi atau kat tok guru buka sekolah, anak semoja, anak orang Bangla, dan anak Indung, ngaji pasti, ngaji Darussalam, anak orang penyokong kuat, tak minat mana banyak sekolah kebangsaan. Jadi kita kena betul balik, biar ada kesedaran balik. 5 beradik jadi doktor, jadi engineer, jadi beradik kapal terbang, jadi pilot bas mini. Tak, seorang biar ada jadi ustaz, kurang-kurang atau sekolah agama. Biar gitu, bukan semua ustaz belaka. Kalau semua ustaz belaka, siapa nak jadi orang nadah kita? Orang dengar tak ada ustaz belaka. Jadi betul balik kita dulu, mak ayah kita silap dah, duk kerja sangat sekolah belaka, tak ada seorang pun ngaji agama. Tak, kita betul semula. Kalau anak kita 5 beradik, kurang-kurang seorang atau sekolah agama. Tak usah bimbang, tak lapornya. Tak lapor tu hak hindrah tau, kenyang-nyanda belaka. Tak, Hindu belaka. Rendah atas raya, mana sembah Allah, kenyang-nyanda belaka. Pagi-pagi nauti tosi, Allah dapat. Dan kita anak kita sekolah agama, lebih-lebih lagi Tuhan jamin. Ni orang ngaji sekolah kafir, universiti kafir di Eropah, di Amerika, mana ada lapor. Dan anak kita atur kat ulama, tak akan lapor. Yakin gitu. Apa hukumnya buang air mani di luar farad? Hukum mana pula ni? Ni power ni soalan. Baik, tengok tujuannya. Yang pertama tujuan dia, kena tengok. Tujuan dia apa? Tujuan kerana nak menjarangkan anak. Kerana kapak-kapak sangat tak ada anak ambat. Hukumnya makruh. Nampak? Al-jawaz ma'al karahah, harus serta karahah. Dipanggil al-azal, iaitu keluar mani di luar rahim. Faham tak? Dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak salah. Yang salahnya bapa keluar rahim, keluar mani keluar rahim, takut beranak, lapar anak tak cukup makan, keadaan ekonomi melecet. Hak tu haram kerana bimbangkan rezeki. Faham? Baik. Apakah hukumnya orang yang berbagi lapan daging korban? Ni bab ni. Bab korban lah tinggal ni tak? Ni bab korban. Baik. Janganlah 10 minit bab korban. 3 keping kita baca bab korban. Apa hukum bagi lapan daging korban? Baik. Boleh bagi lapan. Masa mana tu? Bila jadi hak kita dah. Tak ada masalah. Tapi sunat bagi 3 je daging korban. Kita dapat sebahagian, tak, kita masuk sebahagian, kita boleh daging tu. Sunat bagi 3. Orang paling miskin, kita sendiri orang kaya. Bagi nak bagi lapang tak ada masalah. Tapi dah hak lapang orang buat, hak lapang orang buat tak sah. Kerana paling banyak 7. Tak boleh lapang orang. 7 saja. Lepas tu bila sembelih 7, lepas tu masa dia pisah, dia sembelih, dia siang daging tu, dia capok buat jadi lapang. Buat jadi lapang tak boleh. Pasal dia kena milik dulu tuang dia. Faham lagi? Kena buat 7 dulu. 7 tu 7 tuang. Kalau biasa 7 tuang tu milik. Maka bila jadi milik dia, tuang ni nak bagi ke orang miskin, tuang ni nak bagi ke orang fakir, tuang ni nak bulan kereta balik rumah, baru sah gitu. Ni bagi 7 dah, 8 dah. 8 lebih ke bagi bagian orang yang sembelih dengan tukang lapar. Tak boleh. Perbuatan itu adalah haram, merosakkan apa namanya nilai ibadah korban kita. Jangan buat gitu. Beri 7 dulu tuang yang beli lembu. Lapang mana boleh lapang? Orang beli seekor lembu 7 orang saja. Tak boleh kursi lapang, kursi 7. Bila kursi dah 7, lepas tu dapat baguang habuang masing-masing. Katakan 10 kilo seorang dapat. Lembu tu gemuk sikit, 10 kilo seorang. Tak? 10 kilo seorang dapat, barulah 10 kilo tu kita nak beri kepada siapa-siapa yang kita berasa nak beri. Situ baru sah. Nak beri tukang sembelih sikit dapat. Tapi beri tukang sembelih, tukang lapar sama banyak dengan beri kepada orang yang hadir pada hari itu. Suku kilo seorang. Bukan atas dasar upah, hukumnya haram. Beri piti senang. Beri duit, beri suku kilo, tak puas hati. Orang potong kan setengah kilo, tak puas hati. Sikit dia kata. Puas duit. Kata Sayyidina Ali kata, wa nahnu nu'ti min indina. Kami beri akan tukang sembelih, tukang lapar, harta hak ada kami sendiri, bukan harta daging korban. Beri piti senang, beri 40 yang bagi 2 orang.
Tak. Lepas tu we daging macam orang lain. Orang lain 10 kilo, dia 10 kilo dalam rajuk. Masa dia mari gitu. Bukan kerana dia mari tolong lapar. Tak boleh. Jadi upah. Nak. Beri 40 ya bagi 2 orang. Tukang sembelih dengan tukang lapar. Nak. 40 ya tak cukup kot. Tang kepala lembu tak belakang. Biar menyandor. Nah. Adakah boleh saya lakukan ibadat akikah korban pada ibu bapa saya yang telah meninggal dunia? Tak boleh. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, tak boleh buat untuk orang yang telah korban. Taklah kita yang boleh buat dengan wasiat daripada si mati. Dia kata kalau mak mati pergi, nak kalau dang musim korban, rebanglah seekor lembu ke mak pun tinggal harta wajib korban. Tapi kalau mak tak tinggal harta anak sunat korban. Faham? Tapi kalau tak wasiat lagu tu kita pandai-pandai ni bagi hak mak kita ni akidah tak sah. Ni pendapat yang muktamad, tak sah. Dan nak buat juga korban untuk bagian kita orang hidup. Lepas tu niat hadiah pahala pada mak ayah telah mati. Boleh ke? Soalan seterusnya. Bagaimanakah jika seorang itu tinggal di Kelantan tapi ingin korban di Terengganu? Adakah daging itu boleh dibawa balik untuk dibahagikan di sana? Seorang ibu nak korban, tapi bolehkah dagingnya diberi kepada anak yang tinggal di luar negeri Terengganu ini? Yang ketiga ada tengah mengatakan daging korban tak boleh dipindah. Kalau begitu bagaimana jika daging korban itu ditukar dengan orang lain? Contohnya mak saudara tukar dengan anak saudara yang tinggal bukan negeri ini. Sila berikan penjelasan. Baik. Masalah daging korban nak pindah-pindah. Kita jawab 3 soalan ini untuk satu jawapan saja. Bukan memang benar dan ada yang salah. Yang benarnya daging korban tidak boleh dipindahkan. Benar tu. Yang tak benarnya bukan tak boleh langsung. Yang tak boleh ni semua kita pindah. Tak boleh. Kita sembelih di Kedah Buluh ni atas titiang baru Kedah Buluh ni, kita nak balik Kelantan. Habis sembelih sekor bola bonek balik Kelantan. Tak boleh. Hukumnya haram. Mesti kena tinggal sebahagian yang metah untuk orang fakir di tempat negeri kampung yang darah lembu tu tumpah. Faham? Sembelih sini kena ada sebahagian. Patutlah orang bagi 3 senang. Bagi 3 sebahagian untuk orang miskin, hak tu tinggal. Sebahagian untuk kita, hak kita tu boleh buat balik. Hak tu boleh buat balik. Dan kalau kita tinggal situ semua, akhbar kita buat macam Rasulullah, ambil sekadar setapak tangan ni. Ambil secekak daripada seekor lembu, nak 100 kilo, kita ambil sekilo makan sekali makan. Itu yang paling akhbar. Kerana hak lain sedekah. Lebih banyak sedekah lebih baik. Tapi kalau kita tinggal dah untuk bagian orang miskin di situ, tempat kita sembelih, hak bagian kita nak buat balik, hukumnya harus. Baik, ada 2 lagi. Lembu betina diniatkan untuk buat korban. Tiba-tiba lembu itu beranak. Dan anak itu telah dijual sebelum disembelih ibunya. Sahkah anak lembu itu dijual? Gini pula. Lembu betina nak buat korban lah. Memang nak buat korban dah ni. Untuk buat korban. Tapi lambat lagi. 8 bulan lagi. Nak. Lah. Pasal baru habis musim gerbang. Nak. Lepas tu beranak lembu. Beranak sebelum sampai musim gerbang. Beranak lembu. Ni pergi jual anak. Nah. Jawabnya. Duit hasil jualan anak lembu itu wajib disedekahkan pada orang miskin. Wajib kena sedekah. Walaupun kita belanja dah pun, dah kita tahu dah ni, kita ganti balik. Katakan kita jual anak itu 400 riyal. Nah, 400 ringgit kena sedekah untuk fakir miskin. Pasal sebenarnya kalau kita niat kosak dah binatang tentu dah nak buat korban, tiba-tiba ni pergi beranak, anak tu wajib gak sembelih korban sebagai korban. Dia ngikut mak dia. Tiba-tiba kita tak tahu ke hukum, kita pergi jual. Ingat mak saja. Ganti balik duit hak jual anak tu, beri pada orang miskin. Faham? Yang kedua, kalau kita kata kepada lembu kalau kita kata kepada lembu kita, memang dah lembu ni nak buat sembelih ni, dia kata ke lembu dia, lembu nak buat sembelih lama ni, dia kata, dia bagi cakap ke lembu, wajib ke kita sembelih sebagai korban lembu kita itu? Jawabnya tak wajib. Kalau kita kata nak buat sembelih, tak wajib buat korban. Yang wajib sembelih iaitu kita kata nak buat korban, baru wajib sembelih. Dia ada beza nak sembelih dengan nak buat korban. Sembelih umum, korban khusus. Lembu ni saya nak buat korban tahun ni, wajib sembelih. Kali makan sikit kita tuang dia. Faham tak? Lembu ni nak buat sembelih, tak wajib sembelih.
Pasal sama macam nak jual pasal. Sembelih jual pasal sembelih tak? Sembelih tak ada? Bukan korban. Korban ni sembelih taqarrub lillahi rabbil alamin, untuk dapin diri pada Allah, ambil sunat Nabi Ibrahim. Itu korban. Sembelih tak mesti korban. Sembelih nak menega, sembelih kau. Jadi kalau kata nak sembelih saja, tak jadi binatang korban lagi. Tapi kalau kata tak nak buat korban, kena korban yang wajib jadi nazar. Yang ketiga, bolehkah? Bolehkah ke boleh tak? Boleh tak buat korban untuk anak-anak kita dengan duit kita? Pula dah. Korban untuk anak-anak sunat, tetapi tidak untuk anak-anak yang masih kecil. Dia gitu. Kita korban bagian ni untuk anak kita hak dak balik lagi, maka tidak sunat. Hak balik dah sunat. Kita ada anak seorang balik dah duduk Kuala Lumpur, kerja dia babah, kita telefon dia kena rebah bagi amu seorang. Balik tengok bagi amu ni. Tak, boleh. Sunat lagu tu. Anak cek-cek lagi, tak sunat. Dia buat korban untuk dia. Soalan terakhir. Bolehkah terangkan cara Nabi SAW sujud dalam solat? Kerana dinyatakan dalam kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i karangan Dr. Mustafa Khin, bahawa sujud yang sempurna dimulai dengan meletakkan dua lutut, diikuti dua tangan dan kemudian dahi dan hidung. Tetapi kitab karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyatakan Nabi SAW turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Demikianlah diperintahkan oleh Nabi SAW, dan baginda SAW melarang untuk menyerupai cara berlututnya unta yang turun dengan kedua lututnya yang terdapat di kaki depan. Ini masalah khilafiyah. Dia kata dalam kitab Fiqh Manhaji, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugha sebut, sunat kita turun sujud lutut dulu, baru tangan, barulah dahi. Tapi Dr. Syekh Nasiruddin Albani sebut pula, kalau tak silap dalam kitab dia Sifatus Salatin Nabi itulah yang kontroversi tu, ka'annaka tara ilaiha, seperti mana kau lihat kepada solat Nabi tu. Tu tajuk kitab kalau tak silap, kitab Nasiruddin Albani yang cukup kontroversi.